Baik, kemudian syaitan ni ada nama ke? Jin ni ada nama ke? Baru-baru ni ada seorang dia hantar surat dekat Jabatan Agama nak tukar nama, Jabatan Pendaftaran nak tukar nama anak dia. Sebab nak tukar nama kena ada bukti, kena ada sebab. Dia beri sebab dia kata nama Kristina ni sebab nama penghulu jin. Orang duk masuk kat Facebook. Ini semua penyakit ustaz-ustaz yang menjampi serapah ni. Sebagai ustaz-ustaz ni, dia ingat dia lagi terror daripada Nabi. Saya ingat masuk kat Facebook saya beritahu kita akan ajar macam mana nak dinding diri kita daripada penglihatan syaitan dan jin. Hadis tadi itulah. Tiba-tiba ada seorang ustazah ni, quote and quote ustazah, dia duduk sindir saya. Dia kata, oh bagus sangat lah, pernah masuk alam jin kan. Rupanya dia kata, saya ni pengamal perubatan. Dia sebutkan saya pengamal perubatan. Maknanya dia terror lah. Tak boleh lah nampak macam mana boleh dapat tutup pada mata jin. Tak boleh, seolahnya gitu lah, mengikut pengalaman dia. Ini masalah talbis iblis kepada orang yang mengubat sakit menggunakan ayat-ayat Quran. Kononnya ada pengalaman jumpa jin, nampak jin, sembang dengan jin, kemudian lebih maklum tentang jin daripada seolahnya Nabi tak maklum. Ni ada antaranya beri nama. Dia kata nama-nama sekalian ni jangan bagi nama anak tuan-tuan. Kejap dia dapat sakit pelik nanti. Antaranya Kristina. Saya rujuk, mungkinlah saya tak mahir bab perubatan ni. Saya rujuk Dr. Harudin. Saya call. Dia kata betul ke Dr.? Nama-nama sekian-sekian ni saya tak mau sebut lah sebab tuan-tuan terpercaya nanti. Saya sebut Kristina satu je. Dr. Harudin kata, tak ada. Memang tak ada pun. Kalau tengok dalam hadis Nabi, ada satu je nama syaitan, jin syaitan yang sahih daripada Nabi, iaitulah khinzib. Dalam hadis sahih mengatakan inilah syaitan yang ganggu kita dalam solat, namanya khinzib. Ada satu lagi yang ganggu tengah kita ambil wuduk, namanya walhan. Jangan namakan anak walhan. Abdullah walhan. Sedap kan tu? Muhammad khinzib. Oh bahaya. Tu janganlah. Walhan itu hadis itu dhaif, tapi tak apalah, ada hadis dhaif. Yang lain-lain tak ada. So jadi tuan-tuan tidak sahih. Kalau nak kata tajrubah pun, percubaan tuan-tuan, maka katalah jin tu bercakap dengan saya. Tuan-tuan boleh percaya ke cakap jin? Syaitan dia sedang ganggu orang. Syaitan ni ganggu orang dalam tubuh, jadi histeria seumpamanya, atau tak dalam tubuh, luar tubuh je. Tiba-tiba orang tu histeria, kemudian berdialog dengan Tok Ustaz. Pak Ustaz kata, siapa nama kamu? Nama aku sekian. Kenapa kamu ganggu? Aku ganggu nama ni sebab nama dia Kristina, dia nama penghulu kita. Percaya? Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu berita daripada orang fasik, ini bukan orang fasik, jin, kafir. Percaya pula. Lepas tu sibuk dia ceramah dalam televisyen, cerita kat orang, jadikan satu iktikad kepercayaan kepada orang ramai. Bagi anak nama ni nanti jatuh sakit. Ini bahaya tuan-tuan. Tak boleh pakai ni, bahaya. Dr. Arundin mentolak ni. Dia kata, tak betul. Nama yang ada makna-makna bagus, mana boleh nama jin, dia kata. Saya telefon. Kalau orang nak pelekeh saya sebab tak mengamalkan perubatan ni, saya telefon orang yang terkenal sebagai perubatan. Dia pun kata tak ada. Jadi tuan-tuan, jangan mudah-mudah percaya. Khinzib okey, walhan boleh, 2 tu. Ataupun ifrit, itu 3. Ifrit tu pun bukan nama. Ifrit tu menunjukkan syaitan yang, jin yang takabur, yang kuat. Gitu. Baik.